Okey, hai semua. Hari ni kita nak belajar bab 8.2 iaitu mekanisme pernafasan. Okey, hari ni kita nak tengok macam mana beberapa organisma dia menarik nafas dan juga menghembus nafas. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok adalah serangga. Okey, yang macam kita belajar dalam subtopik lepas, sistem respirasi serangga adalah melibatkan sistem trakea. Iaitu trakea ni adalah macam saluran. Okey. Okey, sekarang ni untuk serangga ni ditarik dan juga dihembus nafas, dia melibatkan sistem trakea tu. Okey. Dan juga tambah lagi satu iaitu otot. Okey, otot abdomen dia. Okey, biasanya untuk kita tarik dan hembus nafas dalam apa-apa organisma pun biasanya melibatkan otot, tindakan otot. Kalau dalam serangga, otot abdomen. Okey, otot abdomen tu dia terletak dekat abdomen serangga ni iaitu bahagian bawah badan serangga ni. Okey. Okey. Yang pertama sekali kita nak tengok macam mana serangga ni dia menarik nafas. Okey, untuk dia menarik nafas, otot abdomen dia, okey, dalam rajah ni tak nampak. Okey, otot abdomen dia ni sekitar kawasan ni dia akan mengendur. Okey. So, bila otot abdomen dia mengendur, dia akan memberi ruang untuk trakea dia ni, okey, saluran ni untuk jadi kembang. Bila trakea tu kembang, maka apa yang berlaku, ruang dalam trakea tu jadi besar. Okey, bila ruang dalam trakea tu jadi besar, tekanan udara dalam trakea tu menurun. Okey, tekanan udara dia akan menurun ataupun berkurang bila suatu ruang tu bertambah. Dia ruang dan tekanan ni dia macam terbalik. Macam tu. Maksudnya bila sesuatu ruang tu bertambah, okey, maka tekanan udara tu dia akan semakin berkurang. Okey, manakala bila sesuatu ruang tu berkurang, tekanan udara tu akan bertambah. Okey, ni konsep basic yang kita akan guna untuk kita faham mekanisme pernafasan semua organisma. Okey. Jadi tadi tekanan udara dalam trakea berkurang. Jadi apa yang berlaku bila tekanan udara dalam trakea ni rendah, okey, dia menyebabkan tekanan udara dekat persekitaran ni lebih tinggi lah sebab dia rendah. Jadi yang dekat persekitaran ni akan lebih tinggi daripada tekanan udara dalam trakea. Maka konsep tekanan ni dia daripada kawasan tekanan tinggi dia akan tolak masuk ke kawasan tekanan rendah. Okey, jadi dekat luar ni tekanan udara tinggi menyebabkan udara memasuki trakea melalui spirakel. Okey, tekanan udara kat luar tinggi, jadi udara pun dia macam tertolak lah masuk ke dalam trakea kita yang ada tekanan udara rendah ni melalui spirakel iaitu liang. Okey. Seterusnya, macam mana pula serangga menghembus nafas? Dia terbalik je. Kalau menarik nafas, otot abdomen mengendur. Kalau menghembus nafas, otot abdomen mengecut. Okey, jadi bila otot abdomen ni dia mengecut, jadi dia akan menyebabkan sistem trakea kita jadi kecil. Ataupun trakea kita tu jadi kecil. Sebab bila otot tu mengecut, dia menyebabkan ruang dalam trakea tu berkurang. Okey, dia macam menolak. Okey, ruang dalam trakea tu jadi rapat, jadi sempit. Okey, bila otot abdomen tu mengecut. Jadi apa yang berlaku bila ruang dalam trakea tu sempit, maka tekanan udara tu meningkat. Sebab bila ruang dia berkurang, tekanan udara dia akan bertambah. Jadi tekanan udara dalam trakea ni bertambah, meningkat. Jadi bila tekanan udara dalam trakea ni lebih tinggi, maka tekanan udara dekat luar ni rendah. Okey, dia akan berlawan. Okey, bila dalam satu tempat itu tekanan udara dia tinggi, tekanan udara ke atmosfera ni jadi rendah. Maka apa yang berlaku, dia sentiasa tekanan udara ni flow dia daripada kawasan tekanan udara tinggi. Tekanan udara tinggi, dia akan bergerak pergi ke tekanan udara rendah. Okey. So, apa yang akan jadi?
Okey, maka sekarang ni dalam trakea kita tekanan udara dia tinggi. Okey, dekat persekitaran rendah jadi udara akan dipaksa keluar okey melalui spirakel. Okey, jadi udara dalam trakea ni dia akan dipaksa ditolak keluar okey, keluar ke atmosfera ni melalui spirakel iaitu liang-liang tersebut. Okey, liang-liang dekat bawah ni. Okey, so itu serangga. Sekarang kita tengok pula katak. Okey. So katak ni dia tak susah pun, cuma dia melibatkan banyak bahagian badan dia. Iaitu kita kena kenal pasti dulu. Okey, dia akan melibatkan yang pertama mesti ada lubang hidung. Lepas tu mulut dia. Okey, mulut dia dekat sini. Lepas tu dia melibatkan kawasan dasar rongga mulut dia ni, bawah mulut dia tu. Okey, lepas tu glotis. Glotis ni macam pemisah lah ruang antara mulut dia dengan peparu macam tu. Okey. Okey. So, pasal ini kawasan peparu dia. Okey. Sekarang ni kita tengok macam mana katak ni tarik nafas. Okey, untuk katak ni tarik nafas, yang pertama sekali, apa yang berlaku adalah dia akan tutup mulut dia dan dia juga akan tutup glotis dia. Jadi, dia akan macam buat satu ruang dalam mulut dia ni. Ruang tertutup dalam mulut dia ni. Okey. Dekat dalam ruang mulut dia. Dia tutup mulut dia dan juga glotis ni pun dia tutup. Okey. Dia macam ada satu bilik dalam mulut dia. Okey. Kemudian dasar rongga mulut dia diturunkan. Okey. So, okey. Kan saya kata dalam pernafasan ni mesti ada melibatkan otot. Jadi dalam katak dasar rongga mulut dia ni lah yang macam kawasan berotot sikit. Okey. So, dasar rongga mulut ni akan diturunkan. Maksudnya dia akan besarkan. Okey. Dia akan jadi besar kawasan ruang ni. Okay, nampak sini kecil je kan. Jadi, bila dia turunkan dasar rongga mulut dia, ruang dalam mulut dia jadi besar. Okay. So, bila ruang dalam mulut dia besar, okay, macam saya kata tadi, bila ruang tu meningkat, tekanan udara akan berkurang. Nampak? Bila ruang tu bertambah, tekanan udara tu akan berkurang. Jadi, tekanan udara dalam mulut ni jadi rendah. Okey. Jadi apa yang berlaku bila tekanan udara dalam mulut ni rendah, tekanan udara dekat sekeliling, dekat atmosfera ni tinggi. Okey. Flow tekanan atau flow udara ni dia akan daripada kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Jadi dalam mulut dia tekanan rendah. Okey, dekat luar tekanan tinggi. Jadi tekanan tinggi yang dekat luar ni menolak udara masuk ke dalam rongga mulut dia ni. Okey. So, tapi takkan nak biarkan udara dalam mulut je. Sedangkan sistem respirasi katak peparu dekat dalam ni. Jadi, dia akan buka semula glotis dia ni. Macam ni, nampak? Glotis tu akan terbuka semula. Dan dasar rongga mulut dia yang diturunkan ni, dia akan naikkan balik. Macam ni. Okey, jadi sekarang kita tengok ruang dekat dalam mulut dia ni dah berkurang. Dah semakin kecil. Betul tak? Okay, ruang dalam mulut dia dah semakin kecil apabila dia naikkan dasar rongga mulut dia dan dia buka glotis dia. Okey, jadi apa yang berlaku bila ruang tu kecil, okey, konsep yang sama, ruang berkurang, tekanan udara bertambah. Jadi bila ruang kecil maka tekanan udara ni, okey, dia jadi tinggi. Tekanan udara dekat sini tinggi. Tekanan udara yang tinggi dekat sini, okey, tekanan udara meningkat. Tekanan udara yang tinggi kat sini dia akan push udara tadi yang dalam rongga mulut dia ni masuk ke dalam peparu. Okey, udara ditolak ke dalam peparu. Okey, itu menarik nafas. Kalau menghembus nafas untuk katak dia basic je yang mana dia melibatkan tindakan peparu dia. Okey, sebab peparu katak ni dia boleh mengecut. Okey, peparu katak ni dia mengecut. Okey. So, dia mengecut, nampak peparu dia daripada besar macam ni, dia boleh jadi kecil macam tu. Boleh mengecut. Tambah pula dengan tekanan abdomen, okey, daripada otot abdomen dia yang menolak juga, yang membantu juga peparu dia mengecut. Okey, dan juga sifat peparu dia yang kenyal. Okey. So, menyebabkan udara pun disingkir keluar. Okey. Daripada peparu. Tapi udara dia ni ada dua. Okey. Sebab dia bila disingkirkan udara keluar. Okey. Udara tu akan lalu dua tempat. Satu mulut dia, satu hidung dia. Okey.
kita tengok, ada udara yang dihembus keluar melalui lubang hidung. So, bila melalui lubang hidung tu, dia terus je ke persekitaran. Tapi ada juga udara yang bila dia masuk ke dalam rongga mulut ni. Bila dia masuk dalam rongga mulut, dia akan bercampur sahaja dengan udara dalam rongga mulut tu. So itu untuk katak. Seterusnya kita tengok pula ikan. Untuk ikan, dia macam katak juga, dia ada melibatkan tindakan dasar rongga mulut. Cuma ikan ni, dia tambah satu, dia tak ada glotis lah. Glotis memang hanya untuk katak. Tapi ikan dia lebih kurang macam katak sebab dia melibatkan dasar rongga mulut dan juga dia melibatkan tindakan mulut dia. Buka tutup. Cuma beza dia, katak ada glotis tapi ikan tak ada glotis. Dan ikan ni pengganti kepada glotis tu kita ada operculum. Operculum tu kalau awak pernah beli ikan, awak nampak tak ikan dekat insang dia tu macam terbuka tau tepi tu. So yang terbuka tepi ni, inilah kita panggil operculum. Operculum. Ini bukaan operculum. Awak kena tahu ini bukaan operculum. Dalam ni, tepi-tepi ni, sini dengan sini adalah ruang operculum. Dan dekat tepi ni adalah otot operculum. Saya ulang. Sini bukaan operculum. Dekat sini ruang operculum. Sini. Kawasan sini ruang operculum. Dekat tepi-tepi ni adalah otot operculum. Dari sini mulut dia. Dan dasar rongga mulut ni bawah ni lah. Maksudnya kalau kita tengok ikan kan, daripada tepi. Ni macam mana. Bawah ni. Ini dasar rongga mulut ikan. Kalau contoh saya lukis dalam gambar ni, dia tak boleh nampak sebab dia dari pandangan ini daripada pandangan atas dan bawah. Saya tak sure. Tapi kalau ikan tu, kalau saya lukiskan, dia macam bawah ni. Bawah mulut dia tu lah. Itu dasar rongga mulut. Sekarang kita nak tengok macam mana ikan ditarik nafas. So sebelum kita tengok, saya nak bagi tahu, ikan ni sebab dia duduk dalam air, maka dia bukan udara yang macam kita ni, yang dalam bentuk gas. Udara dia adalah udara yang bercampur dengan air. Maksudnya dia oksigen dalam air tu, udara dia. Dalam bentuk cecair lah udara dia. Oksigen yang bercampur dengan air. Macam kita memang oksigen yang gas kan. Dia oksigen gas juga tapi dia oksigen tu dia dah combine dengan air. So kita tengok ikan macam mana dia tarik nafas. Yang pertama sekali dia akan buka mulut dia. Sebab tu ikan dia kalau kita nampak dia sentiasa buka dan tutup mulut dia kan. Sebab itu adalah cara dia bernafas. Bila dia buka mulut dia, dasar rongga mulut dia ni, yang kita tak nampak dekat sini, kita tak nampak dalam gambar ni. Saya tunjuk ni bukan ruang ni tau. Dia dasar macam kawasan berotot dekat bawah mulut dia tu. Dia akan turunkan. Sama macam katak. Dia akan turunkan. Jadi, dua-dua tindakan ni bila dibuka mulut dia dan dasar rongga mulut dia diturunkan, maka ruang dalam ni, ruang operculum ni dia akan jadi besar. Dan pada masa yang sama dia tutup yang bukaan operculum tepi ni. Jadi bila bila dia buka mulut, dia turunkan dasar rongga mulut dia, dan juga bukaan operculum dia ni ditutup. Jadi kita tahu kawasan ruang operculum dalam ni besar. Bila ruang tu besar, konsep yang sama, tekanan udara akan jadi rendah dalam tu. Jadi tekanan dalam rongga mulut tu dia akan berkurang.
Okey, tekanan dalam rongga mulut dia berkurang. Okey. Jadi macam tadi konsep yang sama, tekanan ni dia konsep dia daripada kawasan yang tekanan tinggi ke kawasan yang tekanan rendah. Okey, kita tak sebut tekanan udara kat sini sebab ikan dia pakai oksigen tapi kita tak melibatkan tekanan gas kat sini. Okey, lebih kepada tekanan cecair. Okey. So tekanan dalam rongga mulut ni dia berkurang. Okey, berbanding tekanan dekat persekitaran. Maka tekanan dekat persekitaran yang lebih tinggi, okey, dia akan menolak air masuk ke dalam tekanan dalam rongga mulut yang berkurang. Jadi air yang mengandungi oksigen terlarut, okey, masuk ke dalam mulut. Okey. Okey. Seterusnya, macam mana pula ikan menghembus nafas? Okey, jadi untuk dia hembus nafas, terbalikkan saja kalau tadi mulut dibuka, sekarang mulut ikan ni dia ditutup. Okey, dan tadi dasar rongga mulut dia diturunkan kan, macam katak ni. Okey, diturunkan kan. Sama, sekarang dia naikkan. Ikan naikkan dasar rongga mulut dia. Okey, jadi bila dia naikkan, okey, dasar rongga mulut dia dan juga mulut dia ditutup tadi, jadi kita tahu kawasan ataupun ruang operculum dalam ni dah jadi kecil. Okey, dekat kawasan ni dah jadi kecil. Bila ruang kecil, konsep yang sama tekanan tinggi. Maka air yang ada dekat dalam ruang ni, okey, dia akan tertolak, okey, untuk lalu dekat tepi ni, iaitu kawasan insang ni. Okey, so air tu akan automatik mengalir melalui lamela insang. Jadi bila air mengalir melalui lamela insang, kita tahu dalam lamela, kita dah belajar dalam subtopik sebelum ni. Okey, dalam lamela tu ada jaringan kapilari darah yang padat. Jadi bila dia lalu je dekat lamela tu, terus akan berlaku pertukaran gas, iaitu oksigen yang dalam air tu, oksigen terlarut dalam air tu, okey, akan masuk ke dalam darah dia secara resapan. Okey, pertukaran gas antara darah dan air berlaku secara resapan. Okey, dan air tadi takkan dia nak simpan kan dalam ruang operculum dia ataupun dalam kawasan mulut dia tu. Okey, sebab air yang tadi tu oksigen dah tak ada dah. Sebab oksigen tu dah meresap dah. Jadi air yang dah tak ada oksigen, yang mana oksigen dia tu dah meresap, okey, ke dalam darah dia, kena keluar. Jadi macam mana nak keluar? Okey, maka otot operculum dia dekat tepi ni dia akan kendur. Okey, kendur menyebabkan kita cakap dia jadi lebih tirus kat sini. Kalau awak nampak ada beza antara yang sini, okey, kan sini. Okey, dalam ayat atas ni dia tak cerita pasal tindakan otot operculum. Tapi kita boleh nampak dekat sini otot operculum mengendur, jadi menyebabkan kawasan ni nampak mulut ikan tu nampak lebih tirus. Berbanding kalau sini otot operculum dia, okey, kita nampak kawasan mulut ikan ni lebih kembang kat sini. Jadi bila mengendur nampak lebih tirus. Jadi bila otot operculum mengendur, jadi ruang operculum tu nampak lebih kecil. Okey. Sini dia nampak lebih besar. Okey. Berbanding sini dia nampak lebih kecil. Okey, kalau saya boleh alihkanlah gambar ni. Okey. So kita boleh nampak sikitlah beza dia tu. Okey, sini nampak lebih lebar, sini nampak lebih tirus. Okey. Okey. Okey, jadi ruang operculum pun dikecilkan. Okey, jadi ruang dalam kawasan ni dia menjadi kecil. Jadi macam biasa bila ruang berkurang ataupun ruang tu semakin kecil, jadi tekanan udara tu meningkat, tekanan udara dalam tu semakin tinggi. Jadi tekanan dalam rongga mulut lebih tinggi berbanding tekanan dekat luar. Jadi tekanan ni flow dia daripada kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Okey, jadi kawasan dalam ni tekanan tinggi dia akan push air yang dah tak ada oksigen tu ataupun oksigen tadi dah meresap dalam lamina tu, dia akan dipush keluar melalui bukaan operculum. Okey, air mengalir keluar melalui bukaan operculum yang terbuka. Okey, seterusnya akhir sekali kita nak tengok manusia.
Okey, macam mana manusia dia tarik dan hembus nafas. Okey, untuk manusia, kita akan melibatkan, okey, saya bagi tahu, kita akan melibatkan otot interkostal. Okey, untuk biologi, kita akan spesifikkan otot interkostal kita. Yang mana kita akan belajar ada 2 jenis otot interkostal. Okey, yang kita punya standard lah, kita belajar 2 jenis dulu, iaitu otot interkostal luar dan juga otot interkostal dalam. Okey, kalau nanti saya edit mungkin saya akan sediakan gambar. Okey, nak menunjukkan bahawa sebenarnya otot interkostal dia dekat sini. Okey, sini nampak ni. Ini otot interkostal yang kita cakap attach dengan kita punya sangkar rusuk tu. Okey, otot interkostal kat sini walaupun kita nampak macam ada satu je tapi sebenarnya dia ada dua. 2 ke 3 lapisan lah sebenarnya. Okey, tapi kita belajar ada 2. Okey, yang paling penting. Okey, so otot ni dia attach dengan kita punya sangkar rusuk sebab otot ni lah yang membantu sangkar rusuk kita kembang ke atas macam kita tarik nafas tu dan juga turun ke bawah macam kita hembus nafas tu. Itu semua disebabkan otot tu. Okey, otot interkostal. Dia ada otot interkostal luar dan juga dalam. Okey, kemudiannya sangkar rusuk ni paling penting untuk kawal rongga toraks kita ataupun ruang untuk pernafasan ni lah, ruang-ruang untuk menjadikan tekanan tinggi dan rendah tu supaya udara boleh masuk keluar. Lepas tu juga penting iaitu kita dah belajar dari sekolah rendah iaitu diafragma. Okay, diafragma ni otot yang melengkung macam ni. Melengkung ataupun dia boleh jadi lepeh lah. Okay, ikut kepada waktu. Okay, tarik nafas macam mana, hembus nafas macam mana bentuk dia. Okay. So, sekarang ni kita tengok ya. Okay. So, sebelum saya start, saya nak bagi tahu. Okay. Yang ni untuk elakkan confuse. Okay. Ni otot interkostal. Okay. Otot interkostal macam saya kata ada luar dan juga ada dalam. Okay. Luar ni, okay. Bila dia kecut, dia akan menyebabkan sangkar rusuk kita ke atas. Okay. Sangkar rusuk kita naik ke atas. Okay, kalau otot interkostal dalam dia mengecut, dia menyebabkan sangkar rusuk kita turun ke bawah. Okay, ini memang function dia. Okay, bila dia kecut, kalau otot interkostal luar mengecut, sangkar rusuk akan naik ke atas. Manakala otot interkostal dalam, kalau dia mengecut, okay, sangkar rusuk akan turun ke bawah. Okay, itu je basic dia. Okay, awak akan belajar, okay, dia macam, okay, so sini. Okay, tak apa, kita nak satu-satu. Dalam dia punya flow ni, dia akan cerita dua-dua, okay. Bila luar mengecut, dalam mengendur. Bila luar mengendur, dalam mengecut. Dia akan cerita, kita cakap macam berselang-seli lah. Okay. Tapi sebenarnya konsep dia basic je. Okay. Untuk bagi sangkar rusuk tu naik, okay lah, otot interkostal luar tu yang kena mengecut. Dalam tu, yelah dalam mesti dah dia akan berlawanan, dia akan mengendur. Tapi dalam tu tak kisah sangat. Okay. Tapi untuk sangkar rusuk tu turun, okay, dalam pula yang kena memainkan peranan. Dia kena mengecut. Okay. Manakala luar tu, dia akan berlawanan je lah, dia akan mengendur. Okay, kita nak salah satu. Okay, untuk tarik nafas, kalau kita tarik nafas, kita akan perasan sangkar rusuk kita akan ke atas. Jadi, mestilah otot interkostal luar ni yang memainkan peranan penting, iaitu dia kena mengecut. Jadi, berlawanan lah. Kalau luar mengecut, dalam akan mengendur. Okey, jadi sangkar rusuk pun dinaikkan ke atas dan ke depan. Okey, pada masa yang sama, ingat bila kita nak tarik nafas, okay, kita nak ruang dalam rongga toraks kita tu besar. Supaya tekanan dalam tu rendah, supaya udara dari luar boleh masuk. Jadi senang cerita, bila tarik nafas, otot diafragma akan mengecut. Jadi otot diafragma ni, bila dia mengecut, jangan ingat dia jadi bentuk U. Okay, bila otot diafragma ni mengecut, dia akan menjadi lepeh. Okay, ini paling penting. Diafragma ni dia akan menjadi lepeh dan mendatar bila dia kecut. Jadi menyebabkan isi padu, rongga toraks ni bertambah. Isi padu dalam kawasan
pernafasan kita ni, okey, rongga toraks ni ruang untuk pernafasan kita, ruang untuk menarik gas tu daripada luar masuk ke dalam badan kita. Okey, isi padu rongga toraks kita ni bertambah daripada tindakan sangkar rusuk kita yang keluar, okey, yang ke atas tu, yang ke atas, dan juga otot diafragma yang melipir tu menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah. Jadi ruang dalam rongga toraks tu makin besar. Bila ruang besar, tekanan berkurang. Jadi tekanan rongga toraks berkurang. Jadi bila tekanan dalam rongga toraks ni rendah, maka tekanan udara dekat atmosfera kita ni akan lebih tinggi. Jadi flow tekanan udara daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Jadi tekanan udara tinggi dekat luar menolak udara dari luar masuk ke dalam badan kita. Tekanan atmosfera lebih tinggi di luar mendesak udara masuk ke dalam paru-paru. Okey. Untuk menghembus nafas pula, okey, ingat bila kita hembus nafas macam mana sangkar rusuk kita, dia akan ke dalam. Okey, jadi bila ke dalam, macam saya kata yang paling penting sekali kalau nak bagi sangkar rusuk kita ke dalam, otot apa? Otot interkostal apa yang berperanan? Iaitu otot interkostal dalam. Okey, ingat sangkar rusuk ke dalam, otot interkostal dalam. Okey, sangkar rusuk ke luar, otot interkostal luar. Okey, yang memainkan peranan. Jadi untuk sangkar rusuk kita ke dalam, maka otot interkostal dalam tu yang kena mengecut, yang memainkan peranan mengecut supaya dia tarik balik sangkar rusuk kita ke dalam. Okey, jadi kita nampak otot interkostal dalam mengecut. Okey, tapi dia akan start cerita dengan otot interkostal luar. So berlawanan lah. Kalau dalam mengecut, luar akan mengendur. Okey, so otot interkostal luar mengendur, otot interkostal dalam mengecut. Okey, jadi sangkar rusuk pun bergerak ke bawah dan ke dalam. Sebab ingat, otot interkostal dalam, bila dia kecut, dia tarik sangkar rusuk kita ni ke dalam. Okey, ingat, dalam. Okey, dan pada yang masa yang sama, otot diafragma kita akan mengendur, dia akan relax. Jadi daripada dia melepih, bila dia relax, dia kendur, dia akan balik kepada bentuk asal dia, iaitu berbentuk kubah. Diafragma ni bentuk asal dia, kalau dia relax, dia akan melengkung ke atas ataupun bentuk kubah. Jadi bila sangkar rusuk kita, okey, dia ke dalam, okey, dan juga diafragma kita ke atas, maka isi padu rongga toraks kita ni akan berkurang. Okey, kawasan dalam ni dia akan jadi makin kecil. Okey, ruang dalam ni jadi kecil. So konsep yang sama, bila ruang kecil, tekanan akan bertambah. Jadi tekanan rongga toraks ni bertambah. Okey, jadi dalam ni tekanan tinggi, manakala tekanan atmosfera kat luar pula akan jadi rendah. Bila kawasan dalam ni tekanan tinggi, tekanan atmosfera dekat luar jadi rendah. Jadi tekanan ni akan bergerak dari kawasan tinggi ke rendah. Jadi tekanan tinggi dalam ni mendesak udara keluar dari paru-paru. Okey. Okey, so habislah mekanisme pernafasan. Sekarang kita nak tengok sikit persamaan dan perbezaan mekanisme pernafasan. Okey, persamaan dia, manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Okey, dalam mekanisme pernafasan memang penting untuk ada struktur khas berotot. Sebab struktur khas berotot inilah yang menjadikan ruang pernafasan tu besar atau kecil, yang juga seterusnya mengawal tekanan dalam ruang pernafasan tu, okay, dan menyebabkan udara tu masuk atau keluar lah, okay, mengikut konsep tekanan. Okey, kemudiannya mekanisme pernafasan menyebabkan perubahan isi padu dan tekanan. Okey, dia berkait. Okey, berkait. Berotot tu, okey, struktur berotot menjadikan ruang tu besar, menyebabkan perubahan isi padu dan juga tekanan. Okey, dalam rongga pernafasan. Okey, sekarang kita perbezaan mekanisme pernafasan serangga, ikan, katak dan manusia. Okey, yang pertama liang pernafasan. Kalau serangga, liang pernafasan dia adalah spiracle. Okey, manakala ikan adalah mulut dan juga operculum. Okey, katak adalah lubang hidung dan manusia pun sama lubang hidung.
Struktur yang membantu pernafasan pula, kalau serangga adalah thorax, okey, dan juga abdomen dia. Ingat otot abdomen tadi. Okey. Struktur yang membantu pernafasan ni semua berkaitan dengan otot biasanya. Okey. Adalah tambah dengan struktur yang lain tapi mesti ada yang otot tu. Okey, ikan pula operculum dan juga rongga mulut berotot. Okey, katak rongga mulut dengan dinding berotot. Okey, manusia diafragma. Diafragma tu kan otot. Okey, sangkar rusuk tanah dia tulang dan juga otot interkosta. Okey, mekanisme pernafasan kalau serangga dibantu oleh pengecutan dan juga pengenduran otot abdomen. Ikan dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan juga otot operculum. Okey. Katak dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu. Manakala manusia dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot interkosta dan otot diafragma serta pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke depan serta ke bawah dan ke dalam. Sebenarnya mekanisme pernafasan ni dibuat macam summary ringkas daripada semua flow yang panjang-panjang kita belajar tadi. Okey. Okey. So, sekian perkongsian daripada saya untuk bab ini. Okey, sekian, terima kasih.